belajar nak buat sambal hati ayam dengan pedas. Hidung macam pelik. Semua orang kata hidung kelawang, kau kata pula pelik. Suka tu abang kacak. Dan lagi satu nanti Sajak akan balik Malaysia tau. Tahun depan. Jumpa Sajak Sajak akan jumpa dengan Jabatan Agama Islam. Lepas tu Sajak akan jumpa Polis. Gentle lah. Kali ni kita gentle. Asal tak boleh balik pula? Sajak lari sebab Sajak jadi adik-adik. Itu je. Betul tak? Asal tak boleh balik pula? Bolehlah balik. Tapi selesailah masalah. Duit dah berkepuk kan, baliklah. Duit dah berkepuk. Orang kata kalau duit dah berkepuk, balik, selesaikan masalah. Selesaikan hutang-hutang apa yang ada kat Malaysia tu. Sekali sekelepuk je, pak. Okey dah settle Okey, selesai masalah semua. Nah, akak bayar sekarang. Campur bunga sekali tiba. Yes. Duit dah berkepuk kan kerja luar negara. Duit dah berkepuk, baliklah sis, betul tak? Saja kerja apa kat sana? Duit berkepuk, takkanlah dia cakap dia berkepuk-kepuk duit tu kan. Apa tu? Dia takkan nak cakap dia berkepuk-kepuk duit. Kacik. Adik. Kau suara bergarah suara akak terus. Adik. Dia punya ilham adik tu, adik. Keluar I punya kadam I tu, dik, tak baik, dik. Adik, akak nak beritahu lah, dik. Adik kan, adik tu kacik kenapa? Dia adik ni kacik. Ayat mana adik dapat kacik ni, dik? Yang penting gigi cantik kan? Lama tak nampak you, Jad. Apa dia? Kita nak masuk pinggan lagi, Jad. Apa sayang? Apa dia? Apa dia? Body tu. Saya nak menuju. Body tu. Ini body pakai hasil pakai bengkong, guys. Bersenam kalau you all tengok siapa yang follow Saja daripada awal hingga sekarang, yang lama tak nampak tu, rajin-rajin lah tengok review I punya account apa semua. Nur Sajat 23, Nur Sajat 091, atau tengoklah banyak video tu I tunjuk tu. Banyak video I buat senaman kan. Bukannya tiba-tiba you lama tak jumpa pak tiba lawa. Sekarang I memang makin lawa. Makin lawa tu jangan cakap lah.
Sharifah Arif bagi tegi. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum saja. Okey, biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fazura ada tak dalam ni? Kak Faz, sehat ke Kak Faz? Ya, beli kereta baru. I baru beli kereta baru, sayang. Macam Luna Maya Kak Sajak. Sajak 40 tahun dah kan? Umur saya 40. Umur saya 40 dah. Tapi tak macam 40 kan? Sebab kita sehat ya. Kita memang fabulous. Ini baru je I makan. Baru dah I makan betul-betul makan. Kalau you nampak dia, I tak makan yang kotiau ke apa tak makan. I memang tak sentuh benda-benda minyak-minyak tengah-tengah malam ni. Berdosa. Kali ni memang betul-betul I makan sebab teringin. Tiba-tiba perut tu macam teringin. Kita sebenarnya makan ni tak salah. Kan kita boleh makan, tapi jangan selalu. Kalau kita selalu makan, itu yang membuatkan berat badan kita naik. Kalau jarang makan, lepas tu pandai pula kita recyclekan balik, okey, tak ada masalah. Ni hari-hari kau makan benda yang sama je, tiba-tiba kau macam lidi, kan? Tiba-tiba kau badan kau, orang pun jadi pelik. Apa yang dia makan ni? Dah orang pun ikut, belilah produk kau. Kan? Rupanya kau pergi jumpa doktor, lepas tu kau pergilah potong usus kau. Apa dosa kau ngaku sekarang ni? Okey, apa bezanya Sajat dengan korang yang mana potong usus tu? Sama je sis, tapi kau lagi berdosa sebab kau mengajak orang untuk beli produk kau. Aku tak, aku potong untuk aku je. Kan? Sebab aku nak jadi diri aku. Kau potong kerana faktor-faktor living cost. Kau punya living cost yang mendonya tu. Kan? Aku tak, aku potong aku untuk aku. Sebab mak memang tak nak kepik. Mak memang nak mak nak freedom. Mak tak cecu no. Mak tak cecu, mak kerja. Engkau potong, lepas tu kau buat produk, lepas tu kau bagi orang makan, lepas tu orang lain pula yang sakit pinggang lah, sakit buah pinggang lah. Tu lagi teruk. Aku ni kira tak ada beza. Korang lagi menipu masyarakat. Aku menipu diri aku je. Tapi tak ada cakap apa tu. Aku 4 batu, 10 batu dah tahu dah. Orang Malaysia dah tahu dah aku siapa. 10 batu itu Sajat tu. Orang dah tahu dah. Ya, Sajat ni macam kejap Sajat ni macam nak naikkan asid. Okey. Sajat macam mana naikkan asid selepas bersalin dah kurus, tapi nak naikkan asid tu kena bersenam ke Sajat? Okey, nak naikkan aset tu, pertama, akak kena tahu setiap orang kita kena kenal badan kita macam mana. Okey, kalau aset akak, kita tak tahu aset akak macam mana. Aset akak macam buah nangka ke, durian ke, rambutan ke, buah peria ke, kita tak tahu aset akak macam mana. Tapi the moral of the story, okey, kalau akak rasa macam air akak tu macam, contohlah susu akak tu macam dah kata bertakung kan, akak cepat-cepat pump kan. Akak jangan biar dia meleleh, labur je. Itu bila labur tak pergi pump, itu yang nanti labur tu sampai ke sini. Itu yang boleh pukul setan tu. So akak bila dah penuh tu kan, pergilah cepat-cepat ke pergilah ambil baby ke, pergi pump ke, apa ke. Ini kau biar pump ya, pump penuh tu, sabarlah. Ni, kulit dia fragile Kak. Bila fragile, dia akan lembik. Akak dah tahu dah. Akak mesti tahu badan akak. Saya tak tahu badan akak macam mana. Akak tahu macam mana time bila akak punya, orang kata apa tu, benda tu membiak. Akak tahu kan, bila dah membiak tu, akak cepat-cepat ambil mesin. Sekarang semuanya dah automatik. Akan buat vacuum je. Simpan dalam tak ais. Ini tidak. Dia penuh tu kau bawa lah pergi pasar. Kau bawa lah pergi pergi Jabatan Perikanan. Kau pergilah bayar untuk LZL. Lupalah itu tak sempat. Itu meleleh sampai betul-betul tumpah. Tak boleh Kak macam tu Kak. Sebab badan kita ni, badan manusia, badan wanita ni, terutama dari seorang ibu, dia sangat-sangat fragile.
kulit kita manusia semua sangat fragile. So bila akak ada masalah tu, cepat-cepat vacuumlah anda sebelum anda londe. Ingatlah kata-kata saja. Vacuumlah anda sebelum anda londe. Kalau dah londe kak, ni kak, boleh tambah setan kak. Bukan tak tebas setan. Bukan boleh tambah setan, saka semua boleh tampar. Itu kalau buat exercise macam mana pun payah kak. Ujung-ujung agak memang kena tarik, potong. Tengok mak-mak kita dulu ke apa ke. Diorang tahu macam mana diorang nak buat minum. Petua tu paling penting. End of the day, petua orang kampung sangat mujarab. Bila I cakap kejam pun, you nak suruh I bercakap ke apa? Bila adik-adik beritahu, kau kata aku ni memandai. Kita ni, adik-adik banyak bagi nasihat pada kakak-kakak. Kita orang kalau you all kawan adik-adik kan, adik-adik suka mulut laser. Biar mulut laser tak apa dik, asalkan yang kau faham. Ni jangan kau cakap tersembunyi-sembunyi. Kau tu cakap tersembunyi-sembunyi, orang pun tak faham. Biar kita cakap satu kata tu, kau orang faham, kau tahu apa patut kau buat. Jangan cakap orang tu dah lah. Mana boleh cakap orang. Lepas tu bila cakap sentap. Tu tak tahulah apa aku dah cakap. Kan? Pukulan setan je Kak Jat sponsor lah. Kata apa dia? Sponsor lah pipa untuk aku. Laser tu jujur. Macam mana nak buat? Siapa yang sentak? Australia ke kat Malaysia ni? 99 terlepas. Cantik. Ya, tak sentak pun lambat masuk tahu detail. Good tip, walaupun susu saja tak pernah mengeluarkan air susu. Sorry minta maaf Kalau you kuat hormon, susu akan keluar juga. Tapi susu tu I tak pernah lah check dia punya tahap kata bagus dia tu apa. Kan? Tapi bila picit tu memang keluar susu. Ada lah siapa yang makan ni dia memang keluar dia kembang semacam. Kita review jujur. Tapi susu tu tak tahu pula kalau ni kan. Kenapa leher saja macam berkedut sudah? Umur dah 40 memanglah berkedut dik. Ya Allah. Kau tengok leher mak engkau tu bersambung tak dengan muka? Sibuk tanya leher aku ni berkedut ke tidak. Leher mak engkau tu lagilah bersambung dah macam unta dah. Dah macam gajah dah. Boleh pula. Tak ada pula aku tanya mak engkau. Mak, tengok tepi. Kenapa leher mak dengan muka dah bersambung mak macam gajah dah? Kau tak nak pula cakap macam tu. Yang aku yang macam ni kau nampak. Thank you for the gift. Thank you. Bagi lagi banyak. Bagilah like lebih sikit sis. Stay pay. Terhibur. Kan? Insecure saja ni Thank you siapa? Maggie, thank you. And Ahmad, thank you. Bagi kita like. Kita nak like lebih. Kita nak like dalam 200k. Terima kasih for the crown. Oh my god, I look like Miss Universe. Gitulah. Gajah. Sebut gajah, terus gajah bagi bunga. Terima kasih gajah. Joanne. Ya, terhibur aku dengan Kak Jack ni bebel. Yelah, kedut kita nampak. Mangkau tu punya leher tu bersambung dengan tengkuk. Tak nampak pula. Dah macam gajah, dah macam unta. Sibuklah aku yang macam ni. Di umur akak ni 40. Kira aku ni version 40 yang cantik. Kira bersyukur lah. Ada orang tu umur tak sampai 40 lagi dah berkedut mata lebam lah, mata tembel lah. Hati-hati seumur yang tak masuk 40 pun banyak yang muka bersepah lah, muka tak siap lah. Aku ni 40 kira okey lah lagi ni. Setakat tengkuk je berkedut. Yang lain tegang ni tak nak pula kau puji. Biasanya orang dia nampak yang kelemahan dia ada tegur kita. Yang lawa-lawa tak nak puji pula. Gigi lawa, muka lawa, rambut lawa. Tak nak pula kau puji. Sebab benci kan? Sebab benci, betul tak? Tak nak pula puji-puji telinga aku tegang kan? Betul tak?
Ya, betul lah tu Jad. Sebab I umur 40 tapi version I yang version yang terbaik. Ada orang umur 40 tapi version tu orang nampak lebih tua daripada usia. Tak kisah orang kata alai Jad kau tak pernah beranak ke apa. Dengar sini mak Sajak umur 40 lawa sebab apa pandai jaga. Dia bukan sebabkan pandai you tak pernah beranak ke apa ke. Lelaki beranak ke lelaki? Ada kawan-kawan aku tu yang lelaki betul tu pun dah macam apa, rambut dah macam ke sini dah tengok dah macam boleh buat apa tu, dah boleh buat padang golf kat sini sampai ke sini punya dah lebar tu ni boleh letak bedak-bedak sampai letak bedak dekat atas ni macam mana tak payahlah ni betul tak? Ya lelaki pun sama, sakai je juga tengok laki bodoh umur 22 pun nampak dah. Yelah. Kelakar betul Jad memang. Habis Jad. Orang banyak juga yang pakai silikon tu. Tengok muka diorang. You nampak Sajak cantik. Sajak cantik operate. Yang tak I bukan cantik operate. I cantik sebab I memang positif, cantik. Memang I always look after me. Terus terang cakap, jujur. I tu bukan terikut-ikut orang. I bukan yang macam orang buat tu I nak buat. Orang buat ni I buat. I tengok ramai orang buat. Mungkin lama-lama muka diorang kan macam sepatted. Muka I tak. Jujur cakap. Ikhlas cakap. I buat tapi I buat tak terlalu over. I tak usik banyak pun. I buat hidung, I buat gigi. I tak usik banyak pun. I buat hidung, I buat gigi. Botok-botok tu standard lah, sikit-sikit je. Tapi tak adalah macam terlalu obses sangat. Setahun sekali je I buat. Standard lah umur dah 40 kan. Kita nak version kita. Guna Sajak komen lah pasal apalah Jad tetap dosa. Akak sulang akak nak cakap saja tu, akak pergi tanya orang-orang yang potong usus tu kak. Akak tanya pasal dosa tu Sajak lah, nampak lah Sajak dosa Sajak tak pernah menyuruh orang tiru apa Sajak buat. Sebab tu bila orang suruh Sajak reveal kat mana Sajak buat, Sajak tak nak bagi tahu. Sebab apa tau? Untuk apa aku bagi tahu? Aku mengajak diorang untuk buat apa yang aku buat. Sedangkan diorang puji dalam masa yang sama, aku mengajak diorang untuk buat. Tak payah. Kalau kau nak buat, kau pergi cari sendiri. Kalau rosak muka kau, sesuai lah. Aku tak nak cerita ke orang. Aku pun, serang muka aku pun, macam ibarat macam berdoa gitu. Kau cantik-cantik lah, kau tak cantik lah. Tapi end of the day, berpantang tu memang itulah hasilnya. Kalau you tak pandai berpantang, muka you tak akan cantik. Operation, semua orang boleh buat operation. Tapi berpantang tu itulah the best result. Kalau you tak berpantang bagus, result dia kecundang. Kalau you berpantang bagus, result dia meletup macam kita pakai susuk lah. Susuk kata, kalau kau pakai susuk, orang semua akan pandang kau cantik. Akan tertunduk semua kau. Lelaki akan pandang kau seorang. Tapi dengan satu syarat, masa kau pakai susuk 30 hari 30 malam kau tak boleh pandang cermin. Walaupun silawan cermin tu pun kau pula hidung kau perlu dengan cermin kan, kereta cermin, dalam bilik air cermin, jalan lantai bawah cermin, tu cermin, ni cermin. Tak boleh dik. Kau terpandang saja, muka putih anak dik. Macam itulah juga kau. Bila operate, kau memang tak boleh makan macam-macam. Makan tu paling, sebab apa tau, makan tu lah dia puncanya kita. Kalau kita tak jaga makan, dia akan jadi infection. Bila jadi infection, kalau dah bernanah, dah apa semua, dia tak akan pulih balik macam mana yang you nak. You boleh makan balik antibiotik, tapi kalau dah bernanah, dah rosak, dia akan effect
benda-benda lain. Itu yang buatkan muka jadi sengit lah, itulah, inilah. Apa I tak nak kata. Kalau I kata mula I jahat. Tapi itulah realitinya sebenarnya. Dia selepas operate tu, you kena tahu diri you. Kalau you tak boleh nak berpantang, kalau you jenis suka makan benda-benda manis, benda-benda manis ni apa yang ada? Biasanya kalau benda manis macam kuih-kuih ada telur kan. Telur tak boleh deh. Even donut tu pun ada telur. Tak boleh. Kau tak boleh makan telur. Kau tak boleh makan yang jenis macam apa tu, yang macam ada benda-benda yang melibatkan telur semua tak boleh. Termasuklah telur manusia. Jangan. Sebab telur manusia pun ada kuman. Nanti efek nanti. Tak apalah yang tak makan telur ayam tak apa. Makan telur abang je lah. Telur abang tu pun cuci pun kepam. Silap-silap infection kat air bang. Pergilah jauh-jauh. Lemas tiba. Kena jaga tu semua dek. Ya. Terima kasih. Bagilah like lebih sikit. Ni aku malas ni buat macam ni. Nak like lebih. Nak like lebih. I tak dapat 1,000 tak nak. Tak best. Exercise malah bengkong. Malah bengkong. Sebab itulah semua orang kata alah cantik dia operate je tu. Cantik operate je. No. Operate semua orang boleh operate. Tapi hasil dia selepas operate tu tak semua orang berhasil. Kena faham tu. Ya. Tambah-tambah pula korang yang memang kena sponsor dengan klinik-klinik. Lagilah klinik paksa korang tolong buat review kita orang dah keratkan kau punya badan, dah kerat dah kau punya hidung, telinga semua. Tolong reveal kau tak, kau pula tujuan. Hai semua, I sekarang ni kat klinik ni I baru dapat refill ni ni I baru buat ni ni. Kau pula cerita dengan muka kau bengkak dengan muka kau tu. Tiba-tiba dah bentan. Orang pula tanya, apa hal muka macam pelik? Apa hal muka kau macam helmet? Apa hal muka kau macam terung? Macam zirafah? Macam tu lagi. Kenapa hidung tu macam tu? Nak tak nak kau kena reveal kau dah buat penjajahan syaitan. Kau dah buat penjajahan syaitan. Nak tak nak kau kena reveal. Lepas tu kau kenalah hadap-hadap komen-komen orang. Orang pula Melayu kita pula jenis tak boleh tengok muka pelik. Muka kau pula masa tu dah macam kursi roda lah. Dah macam muka kau macam apa tu, pari bunta lah. Kan? Dah macam kau apa tu, macam-macam lah muka kau. Penat aku nak reveal. Kan? Orang pula macam muka pelik-pelik. Tiba-tiba muka kau macam bukit busu lah. Muka kau macam bukit belacan lah. Kata, kenapa muka betul? Sebab dalam keadaan bengkak. Bila pula dalam keadaan bengkak, kau reveal benda tu, kau stres baca komen. Itu yang buat kau jadi bentan. Untuk orang nak pulih, dia pulih bukan disebabkan pemakanan tau. Penjagaan mental. Lepas tu pula kita ni jangan terlalu stres. Kalau kita terlalu stres, dia melambatkan kita punya proses perbaikan, pemulihan tu. Itu yang tak boleh tu. Tiku tak pejat dan tidur. Sajat cantik. Jat punya botok tak macam Luna Maya botok. Jat punya cantik, Luna banyak. Apalah korang ni. Jalan Jat. Okey, apa tu? Tak nampak jalan masak-masak. Esok I nak masak. Besok. Tolong, kalau I nak suruh I masak, besok I masak. Hari ni I baru nak on balik. Sebab sekarang ni, Sajak sekarang ni alhamdulillah. Sekarang kerja memang Sajak dah naik pangkat. Bila naik pangkat, kerja Sajak I 3 hari je. 3 hari je Sajak kerja. Tapi gaji untuk 5 hari. Sebab Sajak dah naik pangkat dah. Sajak kerja work from home. So bila kerja work from home, so Sajak banyaklah hantar-hantar untuk macam apa tu, office punya data apa semua. Kadang-kadang je Sajak masuk office.
Ya. Okey? Apa pula? Mepek je. Kita kerja CD kan. Takkan you tak tahu. Ya. Cak kereta yang you beli tu model apa Sajak? JLA 200. Alah tak mahal pun kita Sajak tu. Kita biasa je yang JLA 200 tapi spek AMG. Untuk kita senanglah kalau anak-anak nak datang ke, adik-beradik nak datang ke, Eli ada kereta dah kan. Kita duduk kat Australia, kita duduk kat sini, kenapa kita nak beli kereta biasa-biasa? Kita sebab Sajak memang hidup Sajak memang dekat Australia. Salahkah kalau kita merasai sebagai seorang yang duduk kat Australia? Kita patut bangga, kita patutnya meraihkan. Kenapa kita nak kena pakai yang orang kata apa tu? Yalah, sebab kalau kita boleh buat pinjaman, kalau kita dapat benda betul semua, benda tu dah diberikan oleh kerajaan, pakai je lah. Self reward, menikmati. Yes, betul. Bawa kereta tu kat Malaysia, kau sehari hidup tak ubah dah jadi lelaki. CD tu apa dia kemayu untuk for Hermes. Hermes semua orang semua benda okey. Sebab apa tak Hermes daripada CD, dia tidak mengandungi alkohol. Maknanya dia tak ada benda you, walaupun dia letak Hermes tu, rambut dia tak akan damage. Dia still healthy. So bila you spray Hermes tu kan, lepas tu you gunalah hot color ke apa ke, memang cantik. Okey tak rambut saja? Cik cantik please. Macam mana buat rambut tu? Macam mana buat rambut? Macam mana dik? Macam mana rambut adik? Macam rambut Sajak? Korang nak buat rambut Sajak ni bersanggul ke? Lepas kan? Buat rambut ni lepaskan dik. Lepaskan je. Macam ni daripada belakang ni akak ke depan kan? Kau tak hati buat macam ni Macam ni pun tak hati buat. Macam ni pun nak kena ajar. Daripada rambut ke belakang, ke depan ke pun susah. Kau nampak akak ada hairstylist ke? Macam ni pun susah. Macam ni pun nak suruh aku ajar. Kau daripada hutan mana kau ni? Sangat hutan kau ni. Menekan ni pandai pula. Buat rambut tu daripada belakang ke depan macam ni pun nak kena ajar pula. Susah betul kau ni Ya. Bukan marah, sebab terlalu bebal. Kita kat orang dekat Malaysia, kita banyak sangat orang bebal-bebal. Tambah lagi, jangan tambahkan bebal lagi kat sini. Buat rambut macam ni pun susah. Bukannya akak tengah bersanggur, rambut akak lepas ni. Akak letak daripada belakang ni. Akak letak ke depan macam ni. Pun tanya macam mana buat rambut macam tu. Ke soalan kau macam mana dik? Akak ni dah lama dah duduk kat Aussie kan. At least kalau kau tanya akak bahasa Melayu akak lemak, aslinya bahasa Melayu akak okey lagi. Ke kau cakap sini, Kak Sajak macam mana rambut tu jaga rambut Kak Sajak? Cantik je. Barulah betul. Macam mana nak buat rambut tu, rambut ni senang je dik. Akak shampoo. Lepas tu rambut Sajak tak blow dengan hair dryer tau. Sajak blow dengan kipas. Jangan pakai hair dryer. Umur kita kat 40 ni, kalau boleh jangan terlalu lebihkan produk rambut kita ni kepada benda-benda yang berunsurkan panas. Bila berunsurkan panas, rambut akan cepat gugur, akan cepat. Sebab rambut kita ni ibarat macam kita ni. Makin tua makin terasa. Macam tu juga rambut. Kita rambut tak macam budak-budak dik. Kita rambut ni makin tua, akal kita ni makin sensitif. Kita ni kalau rambut apa, kita macam ni. Bila kita makin tua, kita kena back to basic. Maknanya kita lebih ke arah budak-budakan. Jangan terlalu banyak pakai benda-benda mau ngarut, nak color-color rambut macam jello lah, macam apalah. Dik, nanti kau color kau rambut kau blonde, kau bleach rambut kau bukan jadi jello dik. Rambut kau jadi macam
macam kum-kum. Rambut kau tak macam jello dik. Kau rambut kau macam kum-kum dik. Macam kucing kurap. Janganlah jadi macam kucing kurap dik. Rambut ni bila umur kau dah 40, engkau jangan terlalu banyak gunakan kemikal. Jangan pakai banyak terlalu perapi. Kalau boleh, kalau korang dulu kat Malaysia tu, korang patut bersyukur tau. Sebab korang boleh ambil, kalau sajak dulu mak sajak ajar macam mana tau. Ambil daun ni, daun apa tu, daun bunga raya, daun bunga raya. Masukkan bunga raya tu kan, ambil bunga raya, rendamkan dia, lepas tu lendir dia tu, kau letak kat rambut kau tu. Ya Allah dik, jujur cakap, memang rambut akan jadi sihat. Lagi satu bukan jadi sihat, kalau korang badan-badan panas, kat Malaysia tu kan panas kan, dia boleh mengurangkan panas-panas. Memang elok sangat. Bunga raya tu memang elok. Lepas tu pula, korang kan penuh dengan santan-santan tu kan. Santan-santan tu bukannya untuk masak je. Santan tu kau pegang, saya sekala kau letak je rambut tu kau tu kan, kau pegang je ni. Kalau tak pegang semalaman pun, kau pegang dalam 1 jam, lepas tu kau pergi cuci. At least kau buat better than nothing. Okay. Dan kalau boleh pula, jangan terlalu pakai hair dryer. Daiso ke apa ke ini dik. Dia macam mana pun, rambut kita, the reality adalah the nature. The nature, when you more less the chemical, put more effort to the ingredient will be better for your for your hair. Because at the end of the day, the nature is the ingredient. The nature is such a very very good multi vitamin. That is the key of the beauty. That's it. Gitu. Santan parutkan cat. Santan tu parutkan ke apa ke, terima kasih gajah saja. Ya, okay, thank you saja. Kecil-kecil pakai minyak zam-zam. Busuk tapi rambut lebat, yes. Sebab itulah end of the day, you are kena back to the basic balik. Back to the basic. Santan kara boleh tak saja? Itu santan kotak dik. Santan kara nanti rambut kau jadi macam kera lah dik. Itu kan santan tu kan dia dalam paket. Santan tu kan dalam paket dik. Sajak pakai shampoo apa? Sajak santan kara. Tak pasal-pasal jadi kera. Sajak bagilah tips. Tips apa sayang? Shampoo apa pakai sajak keringkan rambut? Sajak pakai ni je. Pakai apa tu? Sajak pakai kipas je sayang. Sajak tak pakai apa-apa. Betul kipas je untuk keringkan rambut. Sajak dah keluar lemak cili padi kang. Sajak saya latih guru. Sajak pergi kontrak Datuk Siti tak pergilah dik. Akak tak pergi kontrak Datuk Siti. Nanti akak pergi Mak le betul dia ni cantiknya, dia kata sajak lawa. Cantik betul ke sajak ni? Sajak kadang tak tahu nak cakap macam ni. Macam betul ke sajak cantik? Kadang sajak tertanya kat dia, sajak betul ke aku cantik? Macam tu. Sajak cantik ke? Betul ke aku cantik? Guys, today we have tak tahu kadang nak tahu cantik ke tidak. Cantik ke sajak ni? Jujur cakap, sajak cantik ke? Sis? You tahu sajak cantik ke? Jujur cakap, jujur. Cakap pun tak apa. I okay je kalau you kata cantik ke tak. I nak share punya live ni. Cantik ke I ni? Cakaplah jujur ni. Lawa tak? Betul lah ni jujur. Jujur ke ni I lawa ke ni? Betul ke I lawa? Betul ke I lawa? Lawa betul ke sajak dalam ni Lawa betul. Betul
betul aku lawa. Aku tengok dalam ni pun aku lawa. Cantik betul aku. Memang cakap apa? Patutlah ramai orang ni kan. Kadang-kadang kan. Self love. Share lah saja. Ya. Ya cantik macam Rosma. Rosma dulu lawa tau Rosma. Siapa yang cakap saja macam Rosma ni? Kejap aku nak tengok. Siapa yang cakap cantik macam Rosma ni? Kejap nak tengok. Kak Syahana 195. Kak Syahana, tengok muka Kak Syahana ni. Akak yang cakap sajat tu, yang ni lawa betul akak ni kan. Dia kata kita cantik macam Rosma. Ni akak lawa betul. Suami akak pula macam mana kak? Akak pakai bengkung kak ni. Ini berpenyakit kak. Sampai kucing pun tidak ada perut laki. Inilah dia. Bila kita tengok balik kan, kita review balik siapa yang cakap kita. Bukanlah cakap lah yang kita cakap kita tu. Yang cakap kita tu akak. Laki akak tu rambut dah jarang kak ya. Inilah akibat kalau mengata kita jahat yang kejam. Dunia kadang-kadang memang selalu macam ni, kejam. Kejam. Bila cakap tu nampak tu sombong muka. Aku malas tau. Jangan macam tu perangai tu. Jangan macam tu. Jangan kan saja sekarang buat check saja sekarang review balik apa orang komen-komen ni, saya akan review balik. Ya, kan dah kena. Kenapa buat rambut laki tu gugur? Laki pun pening dengan dia kan. Dia kata, kan asyik komen je. Tengok, mana laki pun tak bahagia. Kak, kenapa laki rambut gugur? Sebab laki tak bahagia dengan akak. Cuba akak tanya, duduk dengan laki akak, kata heart to heart. Abang, cakap je dengan saya, apa abang? Abang ada masalah ke? Kenapa rambut abang? Akak tu, itu abang. Entah tak akak tu lagi ke sini rambut akak. Pakai tudung tu menyorok pada ni. Memanglah akak kata jaga aurat untuk laki. Kalau laki akak pun dah situ je ceput, akak tu tak tahulah macam mana. Lepas tu mengatalah orang main pandai. Muka kita macam Rosmah lah, apalah. Kan? Mengata pandai. Sakit hati bila saja cakap. Sakit hati kan? Ni kali jangan sakit hati saja. Tu orang pandai pula engkau ni. Bila aku cakap engkau nanti kan, nak menyesal nanti, menyesal. Ya, ngek lah kau ni Jad. Love you banjat. Rosma pun lawa lah Jad. Ya. Jangan mengata lek cantik, terasa tau. Kelakar awak ni. Kita terhibur dengan awak. Skincare. Sajak kau cantik. Assalamualaikum. Maghrib Sajak. Maghrib ke sekarang? Sekarang Malaysia pukul apa je? I tengok. Waktu Malaysia. I tengok waktu Malaysia kan pukul apa. Timer Malaysia ya. 7.30. Patutlah 7.30 dah lewat lah kita 10.30. Sajak boleh kata untuk confident tak Sajak? Sajak boleh bagi kata yang untuk confident tak? Sajak bercuti kat sana Bet. Sajak bagi sepatah dua kata untuk kekal cantik, berduit. Kedua, jauhkan diri, jangan selalu buat live. Itu tip untuk cantik. Sajak jarang buat live. Tapi orang suka nak tengok live Sajak. Itu Sajak. Orang suka nak tengok live Sajak. Sebab end of the day, Sajak hanya satu dalam dunia. Tak ada siapa pun boleh ubah Sajak. Kita kan, Sajak potong rambut ke? Taklah, Sajak tak potong rambut. Rambut Sajak panjang.
tu saja. Saja makin matang. Saya respect Uncle Lan. Terima kasih Uncle Lan. Saja buat parodi Jamila Gadis Ayu. Okey, saja pasang lagu Jamila Saja pasang kejap Saja pasang Jamila. Apa saja pasang lagu Jamila Jamila. Kau dengar Saja tengok dulu. Jamila. Juhaida. Saya sebenarnya nak cari juga Jamila. Jamila ni sebenarnya wujud. Saya lah bang. Saya lah Jamila. Dia suka satu. Saya. Pemalu. Orang tua. Dia tak laut. Saya lah tu. Yang paling penting dia suka makan nasi dengan meatball. Saya. Jamila, jangan lari-lari. Bongoklah Jad. Ya, Diana Lee. Jangan lari. Tak ada show ke malam ni. Masya Allah. Terima kasih Rosli bagi kita gift. Thank you. Saja sesuai jadi Jamila kan? Cantik, natural, rambut hitam, tak blonde. Dia kalau blonde-blonde ni tak jadi Jamila. Dia jadi macam okay, kalau mau blonde dia tak boleh jadi Jamila. Dia kalau nama Jamila ni dia seorang wanita rambut hitam. Kulitnya halus walaupun tangan dia nampak sedikit urat. Dia boleh jadi Jamila, dia boleh jadi Jamil. Ya. Jamilah. Yeah, you are so okay. You are so more grateful lately saja. Keep it up. Thank you. Saja cuba colourkan rambut. Tak nak. No Syafiqah. I tak nak colourkan rambut. Sebab thank you siapa yang bagi gift. Sebab colour rambut ni untuk umur orang yang muda, okey, memang sesuai. Memang the end of the day, bila kita umur dah 40, rambut kita sangat sensitif. Sebab itulah Kak Sajak tak nak colour rambut dah. Sebab rambut akan jadi gugur. Kalau boleh kita kena rambut hitam, okey. Rambut hitam tak salah dik. Sebab you faham tak, bila kita rambut hitam, kita menunjukkan kita punya background kita. I proud to be a Malaysian. Because why? Because walaupun orang ramai yang cakap sajak macam muka orang Thai, sajak macam orang Filipin, Malaysia tidak tertakluk dengan wanita-wanita yang tercantik tau. Sebab biasanya kalau orang-orang luar, orang-orang yang kat luar ni, contoh kat Aussie, kalau dia nampak perempuan cantik, dia akan cakap kita ni daripada Thai ataupun Filipin. Sebab are you Filipin, are you Thai? Sebab kat sana memang banyak. Even beauty pageant, diorang lebih keluarkan, orang kata tu brand-brand pageant ni semua especially negara Asia, Thailand dan juga Filipin. Tapi for me, I very proud to be a Malaysia. Sebab gadis Melayu, even walaupun I ni kopi ori, I menunjukkan Melayu kita, nama hitam ni adalah, hitam tu adalah menawan dik. Tak salah kalau begitu hitam. Kalau kita pandai, orang kata apa tu, menyusahkan diri, jaga, cantik, hitam tu menawan dik. Sajak macam Amehan lah lawa, cik rambut, kopi ori. Yelah, I kopi ori lah sayang. Elok I bagi tahu, I jujur. Takkan I nak menipu. I tak boleh beranak. I memang potong I memang kosong. I potong tapi I tak menjual produk. I tak juga gunalah potong palsu. Tak ada. Kau pergilah cari aku kat mana-mana. Aku tak pernah pun aku jual benda-benda potong ni. Korang lagi lah.
dah potong, mata dah pergi dah juling mata, pergi jual-jual produk kurus lah, produk teh lah, minum ni lah, petang malam, siang malam. Menipu je hidup. Sajat potong untuk Sajat punya diri Sajat. Sajat tak mengganggu orang. Sajat tak paksa pun orang beli ke, belilah ni, tak ada. So, beza I potong dan you potong, you akan masuk neraka dahulu sebab you membawakan orang untuk beli produk you dan produk itu meracunkan jiwa raga you dan you akan mati cepat. Dan you membawakan orang ramai yang mati. Macam I tak bawa orang mati. Orang mati melihat kecantikan I saja. Macam you bawa semua orang mati. I tak campur. I potong I dosa I dengan ni. You dosa dengan Tuhan, dosa dengan manusia, semua benda you dosa. Tu lagilah. You menipu semua benda, you menipu. I menipu I je. Kalau kau you right. Tak ada masak-masak kejap saja. Saja buatlah masak-masak lagi. Esok saja buat masak-masak. Sebab sekarang saja dah kerja work from home. Saja 2 hari masuk, saja 3 hari masuk office, 2 hari saja buat kerja kat rumah. So okey lah kan. 2 hari saja buat kerja kat rumah, 3 hari sebab saja ada naik pangkat. Saja dari pangkat kan saja bagi tahu you, kita bila kerja kat CD, pangkat tu boleh cepat naik. Macam tu. Tambah pula I pula influencer. You tahulah I pula macam mana bercakap pula. Lempang lempung I cakap. Orang kalau I bercakap tu, orang kalau beli tu I cakap, I kata pasal, contohlah kalau pasal makeup, orang daripada nak beli satu bedak, tunggu beli primer, beli concealer, beli mascara. I make sure orang yang datang tu tak keluarkan satu, dia tak akan keluar daripada pintu beli satu produk. Paling tidak pun 2. Saja pernah orang beli produk dekat CD, dia habis sampai berapa tau? $5,000. $5,000 Saja akan bagi yang terbaik. That is me. That is my passion. That is what I'm sebab itulah sekarang saja happy. So benda tu bila kita kerja bagus, bos kita, orang office akan nampak graf kita. So now I have a better life. I ada career, I ada kerja yang bagus, sekarang ni I ada kereta, pangkat pun ada. Apa lagi I nak? I kalau balik Malaysia pun, I nak jumpa mak ayah I nak happykan mak I, nak bawa mak ayah I bercuti. I tak kacau orang pun. Kalau you nak meniaga, you meniaga lah. Contoh kalau you nak panggil Sajak, boleh tak you buat review ni? Bagi. Tapi jangan paksa Sajak, suruh Sajak review. Kalau benda tu bagus, Sajak akan buat. Kalau benda tu tak bagus, Sajak tak akan buat. Sebab tu you perasan Sajak tak buat review orang. Kalau you perasan Sajak ni bukannya macam orang-orang lain, itu terbaik, itu terbaik, itu terbaik, itu terbaik, itu terbaik. Tak ada. My review very expensive. I'm not easy person. I'm not very easy person to do the review. My review very rare. Kalau I nak buat satu benda, I akan make sure benda tu bagus. Sebab I tahu end of the day, apa yang I cakap orang akan beli. That's it. Work from home tu apa? Work from home ni kalau kita kerja bagi office lah. Kita masuk office 3 hari, 2 hari masuk kerja hantar laporan daripada rumah je. Itu saja makin cantik. Nak dengar. Ya, okey saja dokumen sikit pasal lipstick. Saja makin sleep. Saja tak nak tipu, saja jujur orangnya. Saja dah tak nak tipu, apa saja nak tipu? Korang dah tahu Sajak siapa. Korang dah tahu apa Sajak punya kerja apa. Even korang, dia macam ni harta kita boleh cari. Semangat tu kita tak boleh cari. Semangat tu yang paling penting. Korang boleh buat apa saja kat Sajak, tapi semangat Sajak tahu Sajak punya
Sajak punya. Kita ni macam ni lah. Orang kalau nak jatuhkan Sajak, orang kata apa tu, yes, orang boleh nak jatuhkan Sajak, tapi yang boleh naikkan Sajak adalah semangat. Kita semangat kita dek. Kalau kita tak ada semangat, buatlah macam mana pun tak akan menjadi. Ya, betul dek. Kita kena tahu diri kita. Kita kena tahu. Sebab tu apa orang buat kita, biarkan. End of the day, kita tahu kita punya jalan kita nak ke mana. Itu je. For me, I dah kerja elok. I kerja bagus. I ada perjalanan hidup. I memang, Alhamdulillah. Walaupun bila Sajak sampai ke Australia, Sajak kena refresh balik, kena restart balik. Sajak belajar bahasa English. Ingat senang ke? Aku ni dah bebal, tak tahu bercakap bahasa English. Dekat Malaysia tak habis sekolah. Dekat sini Sajak belajar balik, belajar bahasa English. Sajak masuk kelas, Sajak belajar. Sajak dulu kalau you tengok mula-mula permulaan Sajak belajar, Sajak ambil kelas habis diploma. Lepas tu Sajak kerja kemis, macam kerja dekat Watson tu. Ingat tak dulu Sajak kerja Watson? Taruh-taruh barang. Itu standard dek. Itu semuanya kita bukan downgradekan diri kita, tapi kita belajar daripada bawah. Hidup bila kita belajar daripada bawah, walaupun kita jatuh sekalipun, kita boleh hadap. Tak semua orang boleh hadap bila zaman kejatuhan. I pernah jatuh dan I sekarang ni naik perlahan. Itu saja. Itu saja. Saja okey lah kat sini. Betul, saja setuju. Kalau tak okey, takkan you tak nampak Sajak lempang-lempung. Saja ingat Allah tak Sajak? Of course lah Saja ingat Allah. Mesti Saja ingat Allah. Hidup kita ni walaupun macam mana, kita mak ayah Sajak selalu cakap dengan Sajak, Jad, mak nak cakap satu je dengan ayah. Kau buatlah apa saja. Kau nak ubah muka kau ke, kau nak buat apa ke, tapi kau janganlah tukar agama. Itu je. Walaupun macam mana pun orang buat kat engkau, macam mana pun apa terjadi pada engkau, ingat satu perkara, jangan ubah agama. Walaupun ada pernah walaupun orang selalu membahaskan, selalu kata kau itu ini, ingat satu. Pernah saja terdetik di hati Sajak sampai Sajak ada keluar satu statement kan, itu pas. Sebab kita terlalu depressed, terlalu tertekan. Tapi bila Sajak bincang pada diri Sajak, kita ni semua manusia, kita semua pendosa. Semua orang tahu. Orang nampak Sajak sebab orang kenal Sajak, orang tahu Sajak. Tapi orang yang Sajak nampak tu, Sajak tak tahu siapa dia. Entah dia lebih dosa pada Tuhan ke apa ke. Orang hanya nampak Sajak sebab mungkin sebab Sajak ni kata apa tu, dikenali. Sebab tu orang selalu point kat Sajak. Tapi orang yang kita tak kenali, kita tak tahu apa dia lalui, apa dosa dia dengan Tuhan. Kita tak tahu. So, for me, I sentiasa blessing. Lagi satu, walaupun apa jadi kat kita, sedekah. Sedekah jangan stop. Buat sedekah. Lepas tu ada duit sikit, tak kisahlah berapa ringgit sekalipun, buat sedekah. Saja Alhamdulillah, itu yang Saja amalkan. Sedekah tak pernah putus. Ada berapa banyak sekalipun, buatlah sedekah. Sedekahlah berapa banyak sekali. Bukan bermakna kau bagi banyak, orang akan nampak kau, wow, meletupnya dia buat sedekah. Tak. Kau bagi sikit pun, senyap pun okey. Buat sedekah. Rajinkan bersedekah. Kerana, percayalah, lagi kita beri banyak pada orang, insya-Allah rezeki itu akan datang melalui pelbagai cara. Itu saja percaya. Terima kasih ejen. Terima kasih, terserahlah kejantanan. Tak kisahlah dik, kejantanan pun tak apa. Yang penting Sajak. Yang penting Sajak dik. Semua orang dah tahu dah. Betul je, Saja doakan Sajak cepat mendapatkan hidayah, dipermudahkan kembali. Nak tengok ni Sajak kurukan Sajak. Send hug, kiss and to you. Thank you. Ya Alhamdulillah Sajak, Allah masih selamatkan Sajak. Pesan ibu bapa tu, jangan tukar agama. Itu dari Allah. Betul. Kita ni macam mana sekalipun, kita jangan tukar agama.
Tu je. Buruk macam mana kita pun, kita ada Tuhan. Kun fayakun. Kalau jadi-jadilah kau. Tu je. Aini tak adalah hebat sangat. Aini tak adalah terbagus sangat. Tapi kita tahu kita punya tahap tu. End of the day, hidup kita memang bersendirian. Sajak sekarang banyak maknya tiu muka macam Sajak tahu. Geram rasanya. Siapa? Macam look Thai cantik. Antiknya. Terima kasih. Cantik rambut Sajak. Sajak tak nak tengok ke? Hebat you, Jad. Boleh hidup kat mana-mana pun you boleh grow. Thank you. Terima kasih. Bagilah like 200,000 sih. Kita nak 200,000 je. Sajak pandai mengaji Quran tak, Sajak? Tak pandai sangat, Dik. Kejap ada orang bagi mesej lah, Sajak. Wow. Leon? What is Leon? Cantik rambut abang. Sajak ni memang cantik. Rambut pakai apa tu sihat. Ya, Sajak tak balik Malaysia ke? Sajak tahun depan Sajak balik. Tahun depan Sajak balik raya. Tahun depan. Sajak balik raya, Sajak dah ambil cuti. Tahun depan Sajak balik. Tahun depan Sajak akan Sajak akan selesaikan masalah Sajak kat Malaysia. Lepas tu, itulah Sajak akan balik jumpa mak ayah. Kan? Macam itulah. Ya, Sajak sihat. Sajak komen sikit pasal apa Sajak? Apa yang lain kat muka Sajak tu? Apa yang muka Sajak lain? Umur I dah 40 dah, Dik. Tak ada lain pun, Dik. I nak buat leher je. Nak buat leher, nak tarik macam ni. Boleh tak? Orang kata leher I berkedut dah kan? I buat leher, buat suara. Alhamdulillah. Sini, kalau kita jadi adik-adik, doktor sini dia akan support kita tau. Contohlah kalau kita nak buat suara kan, percuma je. Itulah I tengah tunggu I punya, orang kata apa tu, dia macam ni lah. Macam, dia macam hospital kerajaan. Dia kena bagi list nama. So nanti kalau kita nak apa-apa potong, nak buat suara tu, nanti dia bagi tahu bila kita boleh potong, boleh buat suara. Tu nanti I tengok, insyaAllah mungkin tahun depan kot saya boleh buat suara. Lepas ni suara I, bila I buat suara, I jadi penyanyi lah. Saksikan olehmu wahai sang hujan. Hujanlah lagi hujan. Hai. Hujanlah hujan pakai daun pisang. Hujanlah hujan sampailah petir. Banjir terus banjir. Banjirlah banjir. Hujan lagi sampai longkang tersumbat. Hujan 4 hari 4 malam sampailah banjir. Banjir bukanlah banjirlah dekat sungai lah Kelang. Sajak nyanyi banjir terus. Gitu. Cukuplah banjir. Tukar
suara macam suara Rishin tu pula. Ya, Jad buatlah trend Jamilah satu. Ya. Apa yang rambut kau tu, Jad? Ya. Saja nak masak-masak. Siapa ni? Kejap I nak block ni. Cik Su. Cik Su, I terpaksa block you. Okay, Cik Su? You jangan nak buat-buat benda-benda semua muharam kat sini, Memang tidak lah. Ya. Saja buat soalan nanti tolong kalahkan Dato' Ali Shukri. Yang penting pening kepala dengan lagu dia. I tak sabar nak beli Malaysia ni tahun depan. Apa lagi kali ni raya I nak bawa apa tau? I nak bawa apa tu? Buah tangan daripada Australia. I nak bawa untuk Dato' Ali Shukri, untuk Datin Syahidah, untuk kawan I Kaylee, untuk kawan I juga siapa tu nama Sherina, untuk my BFF Amy, Digon. Lepas tu yang selalu kontak Sajat lah, adik Sajat Ash pun adik Sajat. Lepas itu adik angkat Sajat lah, adik-beradik Sajat, Nasha, Mustika, Abang Zai, Abang Arif, Kak Long, apa tu, Lailai Lawah. Lepas tu mak ayah Sajat nak habislah, nak bawa dalam 30,000 cukup tak? 30,000, 40 lah, 50 lah, 50,000 lah buat balik. Okey tak? Buat balik belanja diorang je sebulan raya. Okey lah kan? Sebulan raya buat 50,000, beli perabot baru. Lepas tu banyak tu, ramai pun raya, bukan selalu kot. 5 tahun dah kot duduk kat sini. Ya, balik Malaysia ke Sajat. Tahun depan Sajat balik. 50,000 tu memang untuk belanja raya je. Belanja raya banyaknya. Kaya kau, Jad. Dah berapa ringgit je. Ya Allah. Yang I sebulan I simpan 1,000. Sebulan simpan 1,000. Kalau dah 5 tahun dah berapa banyak dah duit simpanan I. Sebulan 1,000 I simpan. Tu dah tolak semua tu, 1,000 I simpan. Okey lah kan? I kerja kot. Lepas tu dapat lagi bonus ni. Bonus apa? Tahun ni kita orang bonus tinggi. KPI kita meletup kan? Kerja CD. KPI berapa pula? Dolar ke ringgit? Dolar lah sayang. 50,000 tu I bukan buat $50,000, I buat $50,000 Malaysia. Okey lah kan, belanja untuk mak ayah semua 50,000. Okey lah, apalah sangat 50,000 tu, biasa je kan, betul tak? Buatlah open house. I buat open house untuk mak ayah I je, keluarga I je. I tak buat open house untuk korang. Korang lah buat open house untuk Sajat. Sajat pula. Aku yang duduk luar, aku kena buat open house. Patutnya korang ajak Sajat. Sajat, okey kita buat open house, kita panggil Sajat ya. Macam tu. Ini aku balik, aku buat open house. Apa? Aku ni turis. Bila sampai tu cakap, Malaysia, oh my god, Twin Tower. Sajat nak pergi yang menara tu. Menara yang apa? Yang lagi satu tu menara. Tak pernah pergi menara tu. Masa saya keluar dari Malaysia, menara tu tak siap lagi. Alah, menara yang Najib buat tu, apa ni menara apa tu, no? Menara apa tu? TRX. Nak pergi sana. Best tak TRX, no? Best tak TRX? Best tak? Tak sabar ni. Best. Menara 118. Bosan. Parking mahal. Okey lah tu, aku naik Uber je. Sajak mana ada kereta.
Okey lah, naik Uber okey lah. You all tahu tak, masa Sajak dekat Malaysia, kalau Sajak pergi mana-mana, Sajak telefon Uber tu ambil Sajak. Ada satu Minang tu dia ambil Sajak. Sajak tak tahulah, kisah ni memang jadi viral. Sajak naik Uber, dia perasan, ni Sajak ke? Sajak. Sajak naik Uber. Dia macam, Sajak boleh tak gambar? Macam terkesima pula Sajak naik Uber naik Uber kita. Sajak tak gambar dengan dia. I tak malu lah naik Uber sebab for me tak salah kau kalau naik Uber dah tak ada. Uber dah tak ada dah. Tak tahulah pula. Lama dah tak kena naik Uber. Oh ya ke? Nampak lama sangat tinggalkan Malaysia. Grab je Jad. Ya ke? Lama tak naik. Betul lah. Ya. Mak, asal muka bagi cantik ni? Apa tu Jad? Suami ikut ke balik Malaysia? I tak ada suami sayang. I ada anak-anak je. Anak-anak yang paling penting. Anak-anak dengan keluarga I nak jumpa sebab baru-baru ni pakcik I meninggal. Pakcik Nasir. Siapa ada kenal tak Pakcik Nasir? Pakcik Nasir saja dia terus batik. Dia meninggal lah itu. So Sajak selalu berdoa pada diri Sajak kan. Sajak nak, kalau boleh Sajak nak jumpa mak ayah Sajak. At least Sajak dapat jumpa ayah Sajak pun jadilah. Sebab ayah Sajak tu dah tak sihat. Adik-beradik ayah Sajak kan 3 orang dah meninggal. Ayah Sajak tu anak sulung tau. Tapi ramai orang jangka kat ayah Sajak akan pergi dulu. Sebab ayah Sajak tu sakit teruk. Tapi adik-beradik lain dia yang pergi dulu. Tapi itulah, kita ni tak tahu kan, sama ada kita ni ajal maut tu tangan Tuhan. Sebab tahun depan Sajak memang nak balik. Sajak memang nak balik jumpa mak ayah Sajak. Sajak jumpa diorang, nak bahagikan diorang. Macam tu. Sajak boleh Malaysia ke? Bolehlah balik. Sampai bila kita tak nak selesaikan masalah? Tiada masalah yang boleh selesaikan selain kita. Balik Melaka kejap. Baliklah Melaka. Of course, I nak balik Melaka. I nak makan asam pedas. I nak makan badak berendam. I nak makan, tak tahu nak cakap apa yang makanan yang viral kat Malaysia, I nak makan. I nak makan. Topi tolonglah, jangan koyah. Tolonglah saja nak makan je. Tolonglah jangan hantar barang, jangan nanti akak baru nak makan. Sebab apa orang akan bagi saja akan makan. Ya betul. Macam-macam saja nak makan. Saja bukan makan sekali saja akan makan double. For me, I akan makan double. Sekarang makanan viral. Saja betul ke Papa Gobong? Pernah try nak mengayat Sajak dulu. Papa Gobong dia bukan pernah nak mengayatkan Sajak. Dia pernah menegur Sajak. Tapi Sajak tak layan dia dekat dalam ni. Sebab DM terlalu banyak. Dia macam biasalah. Orang macam tegur apa semua. Bila kita tak layan. Bukan tak layan. Sebab kita tak baca DM. Sajak memang tak baca DM. Terus orang cakap. Memang ramai. Orang DM memang ramai sayang. Tambah-tambah kita lawa pula macam mana pula. Lawa kita kan terlalu buat bincang. Lawa kita. Aduh. Sajak, sometimes you are really inspiring me. Keep doing good things and semoga murah rezeki. Ya Sajak lah. Hari datang Singapura tak masuk JB ke Sajak? I bukan tak nak masuk JB. Sebab time tu I tak masuk JB sayang. Nanti I masuk Malaysia. Tahun depan confirm masuk Malaysia. I akan turun kat KLA tu macam kedatangan. Masa I nak sampai tu kan,
masa nak sampai tu mesti kapten penerbangan. Ladies and gentlemen, I'm a Captain Zarul Hisham. Now our capacity blah 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 under 100 kilometer from down our airplane. The time right now Malaysia is 10:30. Now our weather is 38 the derajat Celsius and the weather so good today. To all Malaysia, welcome home. To all the tourists, welcome to Malaysia. Tunggu dia kata hok tajak comel selamat tiba ke tanah air tiba. Confirm lah mak. Tiba mak sampai je tu kan. Mak pun dengan mahkota I kan. Semua mahkota I Aussie tu I akan bawa balik. I tunjuk. Lihatlah Malaysia. I dah Aussie dah tahu tiba. Yeah. Hingga sajak makin bagus. Sajak balik ni. I kalau balik, contohlah I nak apply kerja kat, I akan apply kerja kat CD. Ada tak? Apa tu LVMH Malaysia nak ambil I tak kalau kerja dekat Malaysia? I tak nak lah jadi founder ni. I nak jadi kerja dengan 2 orang je. Boleh tak? Tak apa, I kerja kat Hermes ke, I kerja dekat butik-butik, ada tak? Sebelum turun flight tu, Emsa tunggu tangga. Sekarang saja duduk mana? Assalamualaikum. Jadi PA saja. Oh yeah, boleh Jad. Ya ke? Kan? Kerja dengan Dato' Ali lah. Tak boleh aku kerja dengan Dato' Ali. Nanti bergaduh je. Kan? Tak boleh. I tak boleh kerja dengan Dato'. Dengan Dato' kita hanya boleh kawan. Kerja tak boleh dik. Kalau kerja dia nanti dia jadi lain, tak best. Apa komentar saja tentang kes? Ya, Sajak datang rumah, Sajak balik Malaysia. Tak ada, I balik cuti je. Cuti raya. Okey? Cuti raya okey tak? Cuti raya. Buka kedai makan, jangan buka besar-besar, kecil-kecil je. Kenapa aku nak buka kedai makan pula? Yang kedai makan tak kena dengan jiwa I. I bukan pemakan sayang. I jiwa I lebih pada beauty. Jiwa I pada beauty. Kalau kedai makan tak oseh saja. Saya tak oseh bagi kedai makan ni. Okey. Okeylah yang ada pukul 11 ni, nanti I buat live lagi tau. Thank you semua. Assalamualaikum. Esok saja akan masak. Tapi tolong saja bantu saja masak Saja nak buat hati ayam. Saja try dapat. Kalau dapat carilah. Kalau tidak saja buat apa tu macam manisan-manisan macam tu. Tolong tak saja esok. Pukul berapa Jad? Esok pukul berapa? Pukul berapa best selalunya kalau nak buat live ni? Pukul berapa best? Live pukul berapa yang korang okey nak tengok saja? Pukul berapa? 8 malam? 8.30? Pukul 8.30 waktu Malaysia pukul apa? 8 malam? Mana orang free? Besok saja ada show. Saja buat hari ni lah. Hari apa sibuk lah. After maghrib lah Malaysia. Saja buat pagi lah. Sebab malam saja show. Pagi lah saja buat. Pagi-pagi okey tak pagi-pagi? Pagi saja masak. Kalau pagi pukul berapa korang okey? Pagi. Malam tak boleh yang. Malam nak tidur. Pagi 10 pagi 9 pagi. 9 pagi lah saya buat. So kalau 9 pagi maknanya saja dari dalam pukul 1, 12 macam tu. Okey lah. Just nice. Okey? Kita masak. Love. Okey, thank you semua tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.